Assalamualaikum. Yuk follow Nenek masuk dapur lagi. Hari ni nak bikin biskut cheese coklat Cadbury ya. Yuk masuk dapur masak sama-sama. Butter tu mesti suhu ruang ya. Dan Nenek gunakan raw sugar. Raw sugar ni Nenek sudah blend ya, kasih halus dan dikacau-kacau-kacau sehingga ia mengembang. Sudah boleh masukkan sebiji kuning telur saja ya anak-anak. Gunakan kuning telur dan dikacau-kacau-kacau sehingga rata. Sudah boleh masukkan keju. Keju ni sudah diparut ya anak-anak dan dikacau-kacau-kacau sehingga rata adunan ni ya. Sudah boleh masukkan tepung jagung ya ke dalam ayakkan ya dan diayak supaya kita dapat tekstur dan adunan yang tidak berketul-ketul ya. Tu sebab diayak, okey, dan dikacau rata. Kemudian tu masukkanlah tepung gandum di dalam ayakkan punya cup ya dan diayak-ayak. Masukkanlah sedikit demi sedikit ya sambil diuli, okey. Sekarang kena uli pakai tangan, okey. Dah tak kuat pakai spatula. Uli sehingga rata. Masukkanlah tepung sedikit demi sedikit sambil digaul sehingga rata ya, sehingga adunan ini habis. Sehingga adunan ini tidak melekat di besen kita ya. Setelah itu ambillah sedikit adunan. Sudah boleh dicanai ya anak-anak. Dan juga sudah boleh diterap ya anak-anak. Gunakanlah terap yang memanjang macam gitu ya. Kalau tak ada terap ini, bolehlah gunakan pisau biku-biku ya. Dipotong. Dipotong memanjang gitu ya. Panaslah oven 160 ya. Sudah boleh dibakar selama 20 minit. Sejukkanlah dahulu cookies ini. Setelah sejuk, sapulah putih telur di atasnya dan bolehlah letak coklat bar di atas. Okey, lepas tu bakarlah selama 10 minit. Suhu 150, okey. Ini pertama kali Nenek bikin cookies ini. Sungguh sedap kombinasi keju dan coklat. InsyaAllah tahun depan Nenek akan buat lagi, okey? Adunan ni tak dapat banyak sangat ya anak-anak. Cuma 80 keping. Tapi Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih sudi kemari. Salam sayang. Jumpa lagi ya. Selamat Hari Raya.